Hari ni cikgu akan buat frame frame yang paling simple sekali, iaitu frame saiz satu pembaris. Macam ni kita gunakan pembaris dan juga mounting board. Kat sini kamu juga boleh guna manila cut, tetapi cikgu lebih suka guna mounting board sebab dia keras Okey, macam mana cara kita buat Mari kamu tengok. Kamu letak dulu pembaris ni di bahagian tepi. Bagi sama dulu, dah sama baru kita garis. Ini cikgu namakan sebagai frame satu pembaris. Okay, bila dah garis, barulah kamu ambil lukisan. Ini contoh lukisan dia yang akan cikgu pamerkan bulan 8 nanti. Okay, tekapkan dia di sini. Bagi sama dengan garisan yang dah kita buat tadi tu Bila dah sama, barulah kita tekap bahagian tepi dia ni. Senang Okay, bila dah tekap, barulah kita ambil lagi sekali pembaris. Kita terus gariskan dia dengan saiz satu pembaris. Tada, dah siap dah Kemudian untuk mounting board ni kita akan guna pisau Kalau kamu tak pandai guna pisau, boleh guna manila cut saja warna hitam. Kita potong. Untuk guna pisau ni, pastikan pisau tu tegak macam ni bukan sengit macam ni, bukan sengit macam ni. Pastikan tegak dan tekan guna jari di atas itu. Kita buat 2 layer supaya dia terpotong dengan kemas. Okey, dah. Inilah hasil dia. Kemudian kita ambil lukisan tadi tu, kita terbalikkan dia. Di sini cikgu gunakan double side tape yang nipis ni Kamu boleh lekatkan lukisan ni menggunakan gam glue stick, tapi cikgu lebih suka guna gam double side tape sebab dia mudah dan lagi cepat Okay, letakkan gam ni, double side tape ni betul-betul dekat tepi lukisan ni. Alright, bila kita dah dekat gam selotip, barulah kita cabutkan dia. Tada! Di sini kamu kena lekat dengan berhati-hati supaya lukisan ni tak sengit jelas Okey, settle dah. Kemudian di bahagian bawah ni nanti kamu akan letak satu tag nama macam kat belakang ni. Tag nama, kelas, tajuk dia dan juga alat dan bahan supaya semua orang yang tengok tu dia akan tahu siapa yang menghasilkan lukisan tersebut. Okey, jelas ini lukisan cikgu cantik Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.